Assalamualaikum. Tadi bang. Ui. Buat apa kat dapur? Harus minum air. Haus. Duduk dapur tak ada rasa lapar. Adalah juga. Lapar. Nah, ada lah ni tadi beli. Apa ni? Roti sikit. Roti. Ada uncle sana. Kedai ke? Halal ke? Jap. Apa maksud halal bagi makanan ni sebenarnya? Halal ni bila sesuatu makanan tu tiada unsur dan perkara yang haram, dibuat dan diproses dengan cara yang bersih dan mendapat pengiktirafan daripada pihak berkuasa. Halal ni dia tentang keyakinan. Bila kita tahu sesuatu tu halal, hati kita jadi lebih tenang, rezeki pun jadi lebih berkat. Okey, bayangkan korang nak makan nasi ayam gepuk, tapi korang kurang yakin dengan kebersihan ayam tu. Jadi, korang nak makan tak? Mesti tak nak kan? Itulah maksud saya pasal keyakinan tu. Okey, sambung sikit sah. Mestilah halal. Gampang logo halal jakim kat situ. Mesti halal punya. Banyak lagi makanan dia memang. Tanya dekat dia memang dia mualah. Semua benda halal dia dah. Pastilah. Main cun-cun punya. Okey lah. Barulah yakin nak makan kan? Betul? Dia main sekejap Baik. Halal hadir dalam kehidupan seharian kita. Daripada makanan, minuman, kosmetik sehinggalah kewangan. Ia pilihan yang suci, bersih dan penuh keberkatan. Halal itu tanggungjawab, halal itu pilihan kita.